Hai guys, kita dapat gaji. Biasanya kita bayar income tax. Kemudian kereta ni sebelum masuk kena bayar import tax atau apa-apa tax lah. Kemudian kita beli, kita kena pula suruh bayar tax lagi. Sales tax lah, itu tax lah. Kemudian dah beli, kena bayar road tax. Dah 4 dah. Kemudian bila kita nak jual nanti pun kena tax lagi. So sebelum kereta ni keluar dari kilang, besi yang dibeli tu pun kena tax. Itulah soalnya, mana dia tax money.